Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita. Kalau anda pernah jenguk keluar tingkap pagi-pagi dan tiba-tiba nampak dunia luar macam hilang dalam selimut putih yang tebal, anda mesti tahu betapa misteri dan uniknya cuaca di sekeliling kita ni kan? Hari ini, kita nak rongkai sikit rahsia di sebalik fenomena cuaca yang berlaku betul-betul di luar pintu rumah kita. Cuba bayangkan suasana ni. Sebuah bandar besar yang sibuk tiba-tiba ditelan sepenuhnya oleh sesuatu yang pada asasnya hanyalah awan, tapi di atas tanah. Skalanya memang menakjubkan, seram sejuk pun ada dan pastinya buat kita tertanya-tanya dari mana datangnya selimut putih gergasi ni. Okey, jom kita tengok apa yang ada hari ini. Kita mula dengan beza kabus dan pelembab, lepas tu kita terjah sains pemuluapan, kenali jenis-jenis kabus dan akhir sekali macam mana ia bagi kesan pada penerbangan kita. Bahagian pertama, kabus lawan pelembab. Dekat mana kita nak letak garis pemisah dia? Sebenarnya, beza dua benda ni sangat jelas dan spesifik. Kalau mist atau pelembab, jarak penglihatan kita adalah lebih dari 1 kilometer. Tapi bila sebut fog atau kabus, penglihatan kita terhad kepada 1 kilometer atau kurang. Malah kat UK, kalau memandu, kurang 100 meter baru diorang panggil kabus. Jadi, secara ringkasnya, kabus ni jauh lebih padat. Jadi, perkara paling penting untuk kita ingat ialah kabus ni sebenarnya cuma awan yang mencecah bumi. Tak kisahlah ia berlaku kat lembah yang rendah ke atau kat puncak gunung yang tinggi, asalkan awan tu menyentuh permukaan bumi, bam, ia dipanggil kabus. Pendek kata, ia pertembungan rapat antara awan dan tanah. Masuk bahagian kedua, sains pemeluapan. Macam mana fizik yang kita tak nampak boleh hasilkan air yang kita nampak dengan jelas? Apa agaknya resepi kabus ni? Pertama, kelembapan kena sangat tinggi, dekat 100%. Kedua, suhu mesti turun sampai titik embun. Dan yang paling gempak, zarah untuk wap air itu berpaut. Boleh jadi habuk, asap kotor, atau, percaya tak, debu letusan gunung berapi dan zarah dari cahaya kutub pun boleh jadi punca. Cuba bayangkan jarak yang sangat kecil ni, 2.5 darjah Celsius. Inilah garis halus yang pisahkan kita dari hari yang cerah kepada hari yang kelam berkabus. Bila beza antara suhu udara dan titik embun kurang dari 2.5 darjah Celsius, udara jadi sangat tepu dan wap air akan mula bertukar jadi titisan air yang sangat mikroskopik. Terus jadi kabus. Kalau termodinamik ni bunyi macam kompleks sangat, jom kita fikir pasal benda yang kita buat hari-hari. Mandi air panas. Kabus penyejatan ni terbentuk sebiji macam cermin bilik air yang beruap tu. Air panas meruap dalam udara sejuk sampai udara tu tak boleh tampung lagi. Senang je kan nak faham? Okey, ni satu lagi mitos yang selalu kita dengar. Ramai kata kabus ni terbakar bila matahari naik. Sebenarnya tak langsung. Bila matahari panaskan udara, kemampuan udara tu untuk pegang wap air jadi lebih tinggi. Jadi, titisan air tu cuma menyejat balik jadi gas yang kita tak nampak. Tak ada apa yang terbakar pun kat sini. Murni sains penyejatan je. Bahagian 3, jenis-jenis kabus. Jom kita kenali sikit secara pantas. Yang pertama, kabus sinaran. Biasa sangat kita tengok awal-awal pagi. Waktu malam yang cerah dan tak berangin, bumi lepaskan haba dia ke angkasa, buatkan permukaan tanah jadi sejuk. Udara tepat di atas tanah tu pun ikut sejuk sampai capai titik embun dan terciptalah kabus ni. Lepas tu kabus adveksi. Yang ni jadi bila angin bawa udara suam dan lembap lalu di atas permukaan yang sejuk. Contohnya macam arus laut yang sejuk atau tanah bersalji. Berbanding kabus sinaran, kabus adveksi ni biasanya lebih tebal, tahan lama sikit dan memang perlukan angin untuk ia terbentuk. Kalau tengok math atmosfera ni, kita ada suhu udara, suhu permukaan dengan titik embun. Tapi tahu tak apa yang paling pelik? Kelajuan angin langsung tak ubah jarak di mana kabus ni mula terbentuk atas tasik yang sejuk. Seterusnya, kabus cerun. Bila angin tolak udara lembap naik bukit, tak payah bukit tinggi pun. Udara tu perlahan-lahan jadi sejuk dan terpu. Inilah puncanya awan rendah selalu selubungi kawasan macam lapangan terbang, Broken Hill kat Australia tu bila angin tiup dari arah selatan. Anda pernah perasan tak suasana kabul lepas hujan lebat? Itulah dia kabus pasca hujan. Tanah yang basah dicampur pula dengan waktu petang yang tenang, buatkan udara cepat sangat jadi tepu dan boom, kabus naik dengan sangat pantas. Akhir sekali untuk panduan kita, kabus halangan. Bila udara yang bergerak tersekat dekat halangan besar macam gunung, udara tu akan terperangkap dan mula bercampur dengan awan dan kabus yang memang dah sedia ada. Hasilnya, satu lapisan kabus tebal yang boleh bertahan agak lama. Bahagian keempat, kesan pada penerbangan. Macam mana fenomena ni bawa ancaman kat ruang udara?
Kenyataan ni memang betul-betul rumuskan betapa seriusnya hal ni. Bagi juruterbang dan pengawal trafik udara yang memang bergantung 100% pada penglihatan di luar, kabus ni bukan sekadar benda yang menyusahkan. Ia adalah satu ancaman keselamatan yang besar. Bayangkan macam mana operasi boleh terhenti. Kabus halang pesawat dari bergerak kat landasan, nak berlepas apatah lagi mendarat. Ia kelabukan pandangan sepenuhnya, buatkan penerbangan delay teruk dan terpaksa dilencongkan. Sebab itulah peramal cuaca bergantung pada gabungan satelit dan sensor di landasan untuk ramal bila ancaman putih ni akan tiba. Dekat persekitaran yang sangat sejuk, ada satu lagi bahaya. Kabus beku. Ia terbentuk dari titisan ais super sejuk yang akan membeku terus jadi ais keras bila ia sentuh kapal terbang yang tengah dipakai. Sangat bahaya tau, sebab ais ni tambah beban dan rintangan sampaikan pesawat mungkin tak boleh terbang. Selalu jadi kat tempat ekstrim macam Antartika atau kawasan macam Kuma dan Launceston bila tiba musim sejuk. Satu lagi fakta, geografi tempatan sangat mainkan peranan. Lapangan terbang kat tepi pantai biasanya jarang kena kabus, tapi bergerak je sikit ke kawasan pedalaman macam Banjaran Pemisah Besar tu, tempat tu boleh berdepan dengan lebih 40 hari berkabus dalam setahun. Muka bumi sekeliling kita memang sangat mempengaruhi kekerapan kabus ni. Jadi, ini cabaran saya untuk anda. Esok-esok kalau anda pandang luar tingkap pagi-pagi dan nampak kabus semacam, cuba tanya diri sendiri. Aku ni tengah tengok kabus sinaran ke, kabus adveksi atau cuma pelembab yang tebal? Alam semula jadi memamerkan magic science-nya setiap hari. Kita cuma kena tahu macam mana nak kenal pasti apa yang ada depan mata kita.